Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala nak tunjuk lah tu. Sampai macam tu dah Allah Ta'ala tunjuk. Negara kita duk laung, baik Perdana Menteri, baik Timbalan Perdana Menteri, hidup Israel. Perasan tak, geng? PMX sendiri pun tersasul, TPM pun tersasul. Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala nak tunjuk lah tu. Apa yang ada dalam hati terkeluar juga. Perasan tak, geng? Baru-baru ni terkeluar daripada mulut PM dalam Dewan Parlimen, terkeluar, ya, bantuan-bantuan dari China akan disalurkan terus kepada Israel. Hah? Kepada Israel? Dalam Parlimen. TPM dia pula kata, hidup Israel. Aku rasalah pasal ini je, bukan pasal apa. Hakikat dia, dunia tahu siapa Anwar, siapa Zahid tu. Kita jangan tak tahu, geng. Banyaknya video-video yang duk bagi tahu kita tentang dana daripada luar yang taja parti-parti depa ni. Betul tak, geng? Hampa bisa tengok tak video tu? Ada satu macam perjumpaan orang putih lah, Muhammad Saleh tu. Depa cerita sendiri macam mana depa fund Pakatan Harapan untuk jatuhkan kerajaan Barisan Nasional Najib. Depa tu siapa? Setelah diselidik, depa tu, betul hak kawan ni. Hampa tengok ni, Aizuddin Al-Ayyubi ni bagi tahu. Ni salah satu yang tajaan daripada Israel lah. Salah satu tajaan Barat, salah satu tajaan US. Maksudnya depa ni dapat dana, parti-parti depa ni dapat dana dari US, dapat dari Israel. Sebab tu Allah Ta'ala nak tunjuk kat kita, keluar juga di mulut depa tu, hidup Israel. Bantuan akan sampai kepada Israel, bukan sampai dekat penduduk Palestin, penduduk Gaza, sampai dekat Israel. Lepas tu Walanon punya pandai hati pi ambil hak yang ZRA bagi tahu tu. ZRA dia seorang pejuang Palestin. Dia tak sebutlah nak condemn terang-terang Malaysia ni, kan? Dia tak condemn terang-terang lah, pasal dia sendiri, dia memang bagi tahu dah adanya NGO negara kita yang sekarang ni, yang dah pun sampai dekat Gaza sana, yang dah pun sampai dekat Syria untuk misi pembangunan semula, misi kemanusiaan pasca perang. Sampai macam tu dah Allah Ta'ala tunjuk. Walanon masih membodohkan diri, pi percaya lagi. Lepas tu apa nak bodohkan kami pula untuk percaya kat apa? Tak ada hari lah Walanon. Come on lah Walanon. Takkan semurah tu, takkan sebodoh tu. Hampa rasa kami ni, level kebodohan kami sama dengan hampa ke?